Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Muhammad Amsyar Mukhlis, dan bersama saya, Kuteri Kausar selaku juru kamera. Pada 4 Mac 2026, bersamaan dengan 14 Hijrah 1447, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah telah mengadakan Majlis Iftar Perdana yang dihadiri oleh beberapa orang pegawai Jabatan Pendidikan dan beberapa orang pegawai pendidikan daerah Machang serta pegawai perhubungan sekolah. Mari kita saksikan. Panjang beratur, kurma tersusun, air pun terhidang. Guru-guru senyum, rakan-rakan duduk sebaris. Hari ini kita sama lapar yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada pandangan Tuan, bagaimanakah perpaduan boleh diperkukuhkan melalui program seperti ini? Sebenarnya program Iftar Ramadan yang kita anjurkan di semua PBD di Kelantan, salah satunya di SMKA Wataniah Machang, ia salah satu program bagi kita memupuk semangat setiakawan, semangat kerjasama, semangat dalam satu keluarga untuk melaksanakan sebarang program. Kerana melalui program kita mesti mengadakan sudah pasti ada wujudnya kerjasama, ada kuasa untuk melaksanakan sesuatu program. Itulah yang kita naknya, wujudnya kerjasama di antara warga sesuatu asrama ataupun di peringkat sekolah. Terima kasih Tuan. Mari janji sekarang, mari pegang bersama. Henti buli, henti luka, mulai malam ini juga. Ada yang dulu pernah duduk makan bersendirian, pandang lantai diam, telan air mata dalam diam. Hari ini dia duduk tengah dikelilingi kawan, suara tawa bergema, kursi kosong pun hilang perlahan. Kita pernah silap bahasa, terkasar bila bergurau. Itu sahaja Majlis Iftar Perdana SMKA Wataniah pada hari ini. Semoga majlis ini dapat merapatkan lagi ukhuwah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan lagi nama tersebut SMKA Wataniah. Sekian itu sahaja dari kami Which TV, kreatif, aktif, positif.